Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang. Selamat membeli panduan macam mana nak buat video AI yang paling best, yang paling terbaik. Sebelum saya memulakan kelas ni, saya nak cerita dulu dia punya fundamental dulu. Macam mana kita nak buat AI. Sebenarnya buat dia simple sangat. Tapi dia punya intipati perkara yang utama yang kita perlu ada adalah prompt yang betul. Bila kita buat prompt yang betul, video yang kita hasilkan akan jadi lebih menarik lah. Okey. Tools yang kita akan gunakan dua saja. Satu ChatGPT. ChatGPT ni anda boleh pakai yang free pun boleh. Tapi kalau nak ada gambar, nak upload gambar banyak ke apa, saya saja ambil yang ChatGPT at least yang light tu, yang RM40 sebulan tu. Yang kedua kita akan gunakan, ini dia, rahsia dia, Gemini Gen. Gemini Gen ni tempat kita buat kita punya video-video kita. Saya tak guna Veo. Dalam Gemini ni dia ada dua tau, dia punya video yang kita boleh buat. Satu guna Veo, satu guna Sora. Kalau kita buat Sora direct dekat Gemini, dia akan ada keluar watermark je Sora tu kan. Lepas tu apa, Veo pula dia punya realistik dia tak realistik sangat. Dia kena dan cuma kelemahan dekat Gemini Gen ni, dia boleh buat story tapi dia ada guna kredit. Kalau tak nak guna kredit, free saja boleh ambil yang bersih 15 saat. Bulan-bulan murah saja. Okey, konsep prompt ni, okey, sebelum kita nak buat apa-apa video, kita kena ada satu formula lah. Formula macam mana kita nak buat video kita tu menarik. Antaranya adalah kita kena tahu salah satu konsep jualan ataupun copywriting yang ada dekat pasaran. Yang paling biasa, yang paling popular adalah AIDA ni lah. So saya tak nak terangkan panjang, anda semua boleh baca sendiri. So bila kita buat prompt, pastikan kita beri tahu dia yang kita nak video ni ada konsep AIDA. Attention, interest, desire dan juga action ataupun CTA lah. Ah, Okey, konsep prompt yang kedua adalah Preston. Sebenarnya dia ada banyak konsep copywriting dekat dalam dunia ni. So kita boleh guna konsep copywriting ni untuk buat video kita lebih menarik, lebih realistik dan sebagainya lah. Dan dia ada step by step dia. So kita adalah satu macam cara, okey, kita nak buat video, kita kena buat macam ni supaya video kita jadi macam ini. So Preston ni adalah problem, result, emotion, solution, testimonial, offer dan juga call to action now lah. So yang ini anda boleh gunakan bukan saja dekat video, anda nak buat copywriting untuk Facebook ke apa ke, terpulang. Ini ada dua, dan dua ni adalah konsep prompt yang saya paling biasa dan suka gunalah. Okey, kenapa kita pilih Sora tu? Sebab Sora tu ni kualiti video dia lebih halus, lebih real dan dia faham konteks kita dengan lebih kuat. Kita bagi dia arahan yang kecil pun dia faham. Lepas tu kecacatan visual dia sangat-sangat kurang. Kalau ada tak ada masalah. Jangan risau. Dan ianya lebih natural lah, dia macam orang betul. Dia bukan macam kalau kita perasan Veo 3 dia agak robotik sikit. Dia memang nampak AI sangat. Lepas tu model baru ni, yang kelebihan dia ni kita boleh buat satu klip 15 saat kalau dekat Gemini Gen tu lah. Lepas tu lebih fleksibel, so boleh guna untuk apa-apa. Asalnya saya nak buat ni bukan untuk affiliate saja, saya nak buat untuk iklan saya. Saya merupakan ejen Takaful sepenuh masa. So saya nak buat konten, tapi saya tak tahu macam mana nak buat konten. So saya kaji dan kaji dan kaji, saya jumpa website ni. Saya jumpa cara nak buat prompt yang best. Lepas tu saya terfikir, why not kita nak guna dekat dalam affiliate, dalam bisnes kita ke. Dan benda ni boleh guna dekat apa saja yang kita nak buat. Ah, yang penting kita kena tahu macam mana kita nak guna prompt. Saya akan tunjukkan cara guna ini dekat PC. Anda boleh guna phone. Olah saja apa yang anda nampak dekat PC ni dekat telefon anda. Tak ada masalah. Dia tak ada apps, dia kena guna website. Prompt asas saya akan sertakan, jangan risau. So anda boleh guna prompt ni, boleh olah ikut anda punya cara sendiri. Tapi saya dah bagi dia punya format dan format dia sangat simple, sangat senang. Semua orang boleh pakai, tak ada masalah. Okey, kita jumpa dekat next video, okey? Terima kasih. Lupa sebelum tu, saya nak bagi tahu. Kalau boleh video ni janganlah share kepada orang-orang yang bukan membeli, sebab ini adalah hasil kerja saya. Saya sebenarnya khas video ni hanya untuk orang yang beli saja. Tidak, kalau nak bagi, tidak boleh buat group buy ke apa sebab harga panel ni pun sangat murah.
Semua orang mampu untuk ambil video ni dan anda boleh balik modal kalau buat affiliate insya-Allah dalam tak sampai ke dalam kalau rezeki anda seminggu, 2 minggu pun dah balik modal lebih daripada apa yang anda dapat dalam okey, kita jumpa kat next video. Assalamualaikum dan bye-bye.